Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. Hari ini saya ingin berkongsi dengan semua tentang satu tajuk yang saya rasa agak penting untuk kita semua, iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menangani isu pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang telah moden, di mana dalam dunia moden yang sedang canggih ini, globalisasi dan media massa menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Persoalannya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim boleh menghadapi cabaran ini dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita teruskan dengan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan, jadi saya rasa eloklah untuk saya terangkan secara ringkas dan memberi pemahaman kepada semua tentang globalisasi dan media massa. Baiklah. Globalisasi ini bermaksud dunia yang semakin terbuka tanpa sepadan, di mana maklumat bergerak begitu pantas, budaya bercampur aduk, nilai-nilai luar masuk ke dalam kehidupan seharian kita. Media massa pula seperti televisyen, internet dan media sosial, di mana ketiga-tiga ini menjadi saluran utama dalam menyebarkan maklumat serta menjadi bahan hiburan kita pada hari ini. Baiklah semua, seperti yang kita tahu, media massa serta pengaruh globalisasi ini mempunyai beberapa kesan tidak dikira kesan baik ataupun kesan buruk. Tetapi kedua-dua ini dapat memberi impak yang sangat besar dalam sektor pendidikan. Kita kaitkan dengan kita punya tajuk, iaitu pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan, di mana pelajar-pelajar kita mudah terdedah kepada budaya asing, ideologi asing, akhlak negatif serta maklumat yang tidak sahih. Sebahagian besar daripada pelajar kita pada hari ini menganggap apa sahaja yang mereka lihat itu adalah benar belaka. Namun begitu, mereka tidak tahu bahawa banyak juga apa yang mereka lihat itu dapat menyesatkan mereka dan akhirnya menjadikan akhlak mereka terpesong daripada akidah Islam serta tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, seperti budaya hedonisme, gaya hidup bebas, hiburan yang melampau serta konten media yang tidak berakhlak ataupun yang tidak sesuai, yang tidak seiring dengan akhlak Islam. Jadi semua ini akan mencabar pembentukan akhlak dan sasiah pelajar kita pada hari ini. Seperti yang kita dapat lihat, kebanyakan pelajar kita pada hari ini semuanya boleh dikatakan seperti kekurangan akhlak, kekurangan adab terhadap ibu bapa, terhadap guru-guru, terhadap rakan-rakan, di mana mereka ini tidak berfikir panjang dalam berkata sesuatu serta melakukan sesuatu. Jadi, inilah sebabnya mengapa kita perlu kembali kepada panduan ilahi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, kita teruskan dengan agenda utama kita, iaitu peranan Al-Quran dalam pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan. Baiklah, Al-Quran ini merupakan petunjuk ataupun lebih dikenali sebagai neraca yang membezakan antara yang benar ataupun yang salah. Ianya bukan sahaja kitab,
untuk dibaca. Namun begitu, ianya juga berperanan untuk menjadi panduan hidup kita sebagai seorang umat Islam. Dalam pendidikan ini, kita perlu menerapkan Al-Quran dalam setiap bidang, di mana Al-Quran ini mengajar kita berfikir kritikal, memilih yang baik dan menolak yang mungkar. Jadi, kerana itulah Al-Quran ini menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan seharian serta dalam menangani isu ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahawa ayat ini bukan sahaja memberi kita pendedahan ataupun memberi kita pandangan mata secara fizikal. Ianya mendidik kita tentang penapisan minda, di mana sejak kecil ataupun sejak kita lahir, kita telah diterapkan ataupun kita telah diajarkan supaya bijak memilih apa yang kita lihat, apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Dalam konteks pendidikan pada hari ini, inilah asas penting untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka tahu menapis maklumat daripada media massa. Seperti yang saya katakan tadi, segala apa maklumat di dalam media massa ini bukanlah semuanya benar berlaka. Namun begitu, terdapat juga sedikit ataupun kebanyakannya tidak sahih ataupun tidak betul di sisi Islam. Baiklah, apabila kita ataupun kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar kita dididik dengan Al-Quran, kita diajar supaya bertanggungjawab atas apa yang kita amalkan. Jadi, ini merupakan benteng pertama dalam menghadapi cabaran sosial dan cabaran globalisasi pada hari ini. Seterusnya, kita bergerak kepada peranan As-Sunnah pula dalam menangani ataupun peranan As-Sunnah dalam menangani isu pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan. Baiklah. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah contoh praktikal bagaimana untuk menghadapi cabaran zaman. Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya supaya berhati-hati dalam menerima berita, mengutamakan ilmu yang sahih dan guru yang berautoriti. Jadi di sini jelaslah bahawa Nabi Muhammad juga menekankan tentang kesahihan satu berita ataupun sesuatu ilmu itu. Jadi kita sebagai umatnya kita tidak boleh untuk menerima segala apa yang kita baca, segala apa yang kita lihat itu secara bulat-bulat tanpa usul periksa dan juga rujukan yang sebenar. Riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, cukuplah seseorang itu dikira berdusta apabila dia menyampaikan setiap apa yang didengar. Jadi, saya rasa hadis ini sangatlah sesuai dengan dunia media sosial pada hari ini. Hal ini disebabkan kerana kita sendiri sebagai manusia terlalu mudah menekan butang share ataupun forward. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita supaya tidak menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kesahihannya. Seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, kita tidak boleh menerima
segala apa yang kita baca, segala apa yang kita lihat secara bulat-bulat tanpa usul periksa. Jadi, dalam pendidikan ini, kita perlu ajarkan prinsip ini kepada pelajar-pelajar kita. Hal ini disebabkan kerana mereka bukan sahaja perlu tahu tentang ilmu akademik, tetapi mereka juga perlu tahu tentang ilmu menapis maklumat. Ini penting kepada mereka agar mereka tidak terjebak dengan berita palsu, fitnah dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kerana pada zaman ini, pelajar-pelajar kita mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Jadi jelaslah bahawa guru-guru, ibu bapa serta rakan-rakan juga perlu menerapkan prinsip ini dalam kehidupan mereka. Selain itu, saya juga ingin mendedahkan ataupun ingin menerangkan kepada semua bahawa sunnah Nabi Muhammad SAW bukan sahaja sabda baginda, tetapi akhlak baginda juga perlu dijadikan sebagai contoh praktikal yang terbaik dalam umat Islam di semua zaman. Seperti yang kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW ini hidup di zaman yang penuh cabaran, di mana baginda telah berhadapan dengan budaya jahiliah, maklumat yang salah, fitnah dan tentangan terhadap apa? Terhadap dakwah baginda. Baiklah, namun begitu, baginda menghadapinya dengan akhlak yang mulia, penuh sabar, hikmah dan kasih sayang. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4, yang bermaksud dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Jadi jelaslah bahawa ini merupakan panduan besar dalam menghadapi globalisasi dan media masa hari ini. Kerana apa? Kerana setiap apa yang berada di dalam media masa ataupun media sosial kita pada hari ini tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar belaka. Terdapat juga muslihat-muslihat yang dilakukan oleh golongan-golongan yang membenci Islam ini. Jadi kita sebagai umat Islam bukan sekadar menapis maklumat, tetapi kita juga perlu menyebarkan kebaikan dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang saya masukkan di sini ialah bercakap benar, tidak menghina, tidak menyebarkan fitnah dan menghargai orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud seperti yang saya kata tadi. Cukuplah seseorang itu dikira berdusta apabila dia menyampaikan setiap apa yang didengar. Riwayat Muslim. Jadi jelaslah di sini bahawa akhlak baginda ini mengajar kita dua perkara penting. Yang pertama, amanah dalam menyampaikan berita. Di mana amanah dalam menyampaikan berita ini saya masukkan adalah kita tidak boleh menyebarkan berita palsu tanpa kita usul periksa dahulu sesuatu berita itu. Yang kedua, hikmah dan adab dalam komunikasi. Remaja ataupun pelajar-pelajar pada zaman ini, pada abad ini, seringkali menggunakan kata-kata kesat, kata-kata kasar terhadap ibu bapa, terhadap guru-guru serta terhadap rakan-rakan mereka. Jadi, dengan diajarkan dengan mengambil iktibar, dengan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW, iaitu hikmah dan adab dalam komunikasi, kita seharusnya menggunakan kata-kata yang baik walaupun menegur perkara kejahatan. Baiklah, dalam pendidikan ini kita perlu mendidik pelajar bukan sahaja supaya bijak menapis maklumat,
tetapi juga membawa ataupun menjadi pembawa kebaikan di media sosial dan dunia global. Seperti mana Rasulullah SAW yang menyebarkan kebenaran dan akhlak yang paling indah. Saya sedar ataupun saya tahu bahawa kebanyakan daripada kita bertanyakan ataupun mempersoalkan bagaimana kita boleh terapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menangani pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan ini. Baiklah, terdapat 3 cara yang boleh kita terapkan dalam menangani isu ini. Baiklah, yang pertama ialah integrasikan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kurikulum secara kreatif. Jangan sahaja baca teks, tapi ajarkan aplikasinya dalam kehidupan sebenar. Baiklah, yang kedua ialah ajar kemahiran literasi media kepada pelajar, di mana tunjukkan bagaimana menilai sumber, memeriksa fakta dan menolak maklumat palsu. Baiklah, yang ketiga ialah wujudkan kandungan positif di media sosial. Guru, pelajar dan masyarakat boleh menghasilkan video dakwah, pendidikan Islami dan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Selepas menghasilkan segala ini, maksud saya menghasilkan video dakwah, pendidikan Islami dan perkongsian ilmu bermanfaat, eloklah jika kita kongsikannya di dalam media massa ataupun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok serta YouTube, di mana platform-platform ini seringkali menjadi rutin kita seharian dalam menjadikan ianya hiburan kita. Yang keempat ataupun yang terakhir. Yang keempat ini, ibu bapa dan guru menjadi contoh dalam penggunaan teknologi. Kita perlu tunjukkan cara penggunaan media massa yang bijak dan patuh syariah. Seperti yang kita tahu bahawa golongan ataupun orang yang paling rapat dengan pelajar ini, yang pertamanya ialah ibu bapa. Jadi pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa itu sangat memberi impak kepada pelajar-pelajar kita pada hari ini. Jadi sebagai ibu bapa, saya rasa haruslah untuk ibu bapa ini mengajar anak mereka dalam menggunakan media massa dengan benar ataupun dengan betul, serta ajarkan mereka cara untuk mentafsir maklumat ataupun mentafsir berita yang dibaca, yang dilihat dengan benar, iaitu dengan mencari usul periksanya, dengan mencari rujukan-rujukannya. Dan akhir sekali saya mencadangkan bahawa ibu bapa ini seelok-eloknya menjaga akhlak mereka di rumah ataupun di luar rumah, kerana setiap apa yang dilakukan oleh ibu bapa ini akan dicontohi oleh anak mereka. Jika ibu bapanya berkelakuan baik, insya-Allah anaknya akan berkelakuan baik. Jika ibu bapanya berkelakuan buruk, seperti menggunakan perkataan kasar, memukul-memukul, menghina orang, mencari kesalahan orang, jadi secara tidak langsung perkara ini dapat mempengaruhi perkembangan ataupun pembesaran anak-anak mereka. Jadi itulah cara bagaimana kita boleh terapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menangani isu pengaruh globalisasi dan media massa dalam pendidikan. Jadi jelaslah di sini bahawa media massa ini bukan sahaja memberi kesan negatif dalam pendidikan, namun begitu boleh menjadi kesan positif dalam kehidupan kita. Seperti saya berikan contoh kesan-kesan positif
media massa dalam pendidikan. Yang pertama, boleh menjadi sumber informasi yang luas. Seperti yang kita tahu, media massa seperti televisyen, radio dan surat khabar dan internet menyediakan informasi pendidikan yang beragama. Dimulakan dengan berita ilmiah, tutorial hingga program pendidikan interaktif. Hal ini dapat membantu pelajar dan guru memperluaskan pengetahuan mereka. Yang kedua ialah pembelajaran menarik dan interaktif. Media massa moden, terutamanya media digital, media massa lah, seperti Instagram, Facebook, TikTok, memungkinkan penyampaian materi pendidikan secara interaktif. Misalnya melalui video pembelajaran, kuis online atau simulasi. Hal ini membuatkan pelajar ataupun pembelajaran itu lebih menarik dibandingkan metod konvensional, iaitu pengajaran secara biasalah. Okey, yang ketiga ialah meningkatkan literasi dan keterampilan digital. Penggunaan media massa ini mendorong pelajar untuk belajar mencari, menilai dan menggunakan informasi secara kritis. Mereka juga terbiasa dengan teknologi digital yang menjadi keterampilan penting di era moden. Yang keempat ialah memperluas akses pendidikan. Media massa memungkinkan pendidikan menjangkau daerah terpencil atau individu yang sulit mengakses sekolah secara langsung. Misalnya program televisi edukatif atau kursus online. Yang kelima ialah mendukung pembelajaran mandiri. Media massa menjadikan pelajar belajar bila-bila masa dan di mana saja. Misalnya, menonton video tutorial, membaca artikel ilmiah atau mendengar podcast yang berarah ataupun yang tentang pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan kesedaran sosial dan global. Media massa ini boleh digunakan untuk mengajar isu-isu sosial, isu-isu perkauman dan isu global, sehingga pelajar ini lebih peka ataupun lebih cakna terhadap masalah di sekitar dan di dunia. Jadi itu merupakan kesan-kesan positif ataupun impak positif yang diberikan oleh media massa dalam pendidikan. Sebelum saya melabuhkan tirai saya pada hari ini, jadi secara ringkasnya saya rangkumkan bahawa globalisasi dan media massa ini bukan sahaja hadir dalam hidup kita sebagai satu cabaran, tetapi boleh juga jadi sebagai satu peluang jika kita menghadapinya dengan betul. Bagaimana dengan betul itu? Dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah serta mencontohi akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi di sini kita bukan sahaja selamat daripada pengaruh negatif, malah boleh menjadi ejen kebaikan dan menjadi contoh serta inspirasi kepada orang sekeliling. Jika kita berkelakuan baik, secara tidak langsung kita mengajak orang sekeliling kita untuk melakukan kebaikan. Jadi di sini saya ingin tekankan kepada semua, tidak salah untuk kita menggunakan media massa ini sebagai satu hiburan kita. Namun begitu, jadikanlah ia sebagai satu peluang
ataupun satu platform di mana kita boleh menambah baik diri sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang saya kata sebentar tadi, kita tidak boleh menerima sesuatu maklumat itu secara bulat-bulat tanpa usul periksa. Jadi, akhir sekali, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman yang benar, kekuatan yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta akhlak Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak dan masyarakat kami agar selamat daripada pengaruh negatif globalisasi dan media massa. Jadikanlah generasi kami celik media tetapi tetap berpegang teguh kepada ajaran-Mu yang berakhlak mulia seperti kekasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pada hari ini seorang insan yang bermanfaat buat orang lain, yang menjadi contoh baik kepada orang lain. Amin, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.